Dia bukan turun sekali sejuzuk, bukan. Kadang-kala dia turun satu surah tu tak habis pun, macam surah tadi. Dia turun 5 ayat, kemudian Jibril pergi. Jibril pergi terus menghilang. Tertanya-tanya Nabi, siapa lelaki tadi? Apakah ayat-ayat yang dibacakan tadi? Kenapa ayat-ayat yang dibacakan tadi tidak sama seperti mana kalam dan juga karangan manusia? Sebab Nabi ni dia hebat dari segi bahasa, kerana Nabi membesar di satu kabilah yang bahasanya dan kesusastraannya tinggi, iaitulah kabilah Bani Sa'ad. Bila Nabi dengar, Nabi tertanya-tanya siapa yang mencipta dan mengarang ayat-ayat yang dibacakan oleh lelaki yang tidak dikenali tadi. Maka Nabi pun dalam keadaan tertanya-tanya dan terpinga-pinga, Nabi pun turun daripada Gua Hira. Ketika Nabi sampai di pertengahan tadi, bukit banyak di Jabal Nur tu, depan bukit, belakang bukit, kiri bukit. Waktu sampai di tengah-tengah, itulah Jibril alaihissalam datang kali yang kedua. Tetapi pada kali ini bukan lagi dengan rupa paras seorang lelaki, tetapi Jibril menjelmakan tubuh badannya yang asal dengan sayapnya yang berjumlah 600 kesemuanya. Bila Jibril panggil, "Ya Muhammad," kata Rasulullah, aku pun melihat ke atas, melihat Jibril alaihissalam dengan rupanya yang asal. Nabi tengok Jibril dengan rupa yang asal ni 2 kali saja seumur hidup. 2 kali je. Tu yang lain macam mana? Ni nak turunkan 114 surah ni, 6,236 ayat, berapa ratus kali, bahkan berapa ribu kali Jibril turun, semuanya dengan rupa seorang lelaki. Ini kisah dia, dengan rupa lelaki. Jibril turun dengan rupanya yang asal hanya 2 atau 3 kali saja.